Sekarang kita menggunakan bagi ke apa di tengah tu kebenaran dengan skilling tu orang ya? Water Cube, kat ada sikit stadiumnya, indoor stadium. Kita dah dekat nak menang lah. Saya bernes, berhenti dekat. Siapa grup kawan saya pakai bagi? Tahu? Kak Liza, Kak Ellen. Dengan Mat Linek, Joseph. Tahu lah, kau macam bagi. Kami orang 5 je. Ada ke melek? Ini adalah tasik. Tak apa tak? Itu aku tasik. Palace apa nama? Rehe Palace. Rehe Palace. Rehe Palace. Sangat sejuk ya di sini. Nama kawasan ni adalah Rehe Palace. Tempat Emperor Qing. Tempat Emperor Qing memburu. Di sinilah tempatnya. Kawasan ini. Sangat cantik ya. Ya, sangat cantik pemandangan di sini. Terdapat daun keladi, daun keladi, pandai pada daun keladi dia. Apa nama tempat lotus? Cuaca di sini mencecah kepada 8 darjah Celsius. Waktu ini. Ya. Tengok tangan saya sudah kering. Sudah kering dan pucat. 8 darjah Celsius di sini. Sekarang kita menuju ke center point yang pertama. Marilah kita menuju ke sana. Kita celaka. Ini dia tasik di sebelah sini. Tengok bunga teratai semua sudah layu. Teratai sudah layu kerana cuaca terlampau sejuk. Teratai layu di Tasik Madu. Teratai layu di Tasik Madu ini. Mengambil kebakaran. Sejuk gila. Teratai layu di Tasik Madu. Tempo. Tengok di pulau itu ada apa tu? Ada temple. Pulau itu ada temple. Masih itu gambar. Don't leave anything in the buggy. Just